Nisha. Bukan. Bantu Nisha lagi satu. Dia balik. Balik. Tak siap badan. Satu. Oh my god. Tajuknya. Wow. Bahaya dia dapat dulu. Susahnya. Nanti dia buat aktiviti bila kita berada dalam bidang pendidikan ni, tak lari daripada dapat tajuk yang kita tak pernah ajar. Setuju tak? Betul. Dan saya tiba-tiba dapat pedagogi. Saya sebelumnya micro teaching dan biasa, tapi pedagogi ni saya dah harus tinggal. Dan dekat tambah masa sikit Zamil dekat sekolah dulu saya pernah dapat subjek yang susah tu saya memang bahasa Inggeris tak ada masalah. Sains, matematik sekolah rendah saya dapat. Matematik tu saya macam apa, saya orang human science tapi terpaksa lah sebab kita nak belajar tu at least tak tahu yang asas kan. So jangan macam bila dalam nak pemilihan tajuk nanti pun, kalau tajuk tu terlalu asing pada awak tapi awak nak mencuba, tak ada masalah, okey je. Jadi siapa? Naim kan, dia nak cuba tajuk yang bukan catering, boleh je. Asalkan awak ada buat persediaan lah. Huraian tu pun tak salah, slide pun tepat, dia punya konten dia tak ada isi yang macam di luar daripada fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semua macam mana? Sihat ke? Kalau macam tu mesti bersemangat kan nak belajar? Okey, minggu lepas saya dah ajar cara-cara menggunakan alat keselamatan dengan betul. Jadi untuk teruskan subjek kita OSH, iaitu Occupational Safety and Health, keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, kita akan sambung tajuk kita pada minggu ini adalah bahaya di tapak bina, kontraktor grade G7. Okey, sebelum tu saya nak tanya, semua ada aplikasi KNG? Ada. Saya suka. Okey, sabar dulu. Jadi nanti saya akan ada quiz, tapi tu quiz individu. Quiz individu tu 5 yang terbaik sahaja akan dapat. Okey. Akan dapat ringgit lagi. Semangatnya ya Allah. Wow. Kita tunjuk kepada pengenalan. Okey, pengenalan. Berpunca atau keadaan di kawasan pembinaan yang berpotensi menyebabkan kecederaan, penyakit atau kematian kepada pekerja dan orang awam. Okey, saya nak tanya. Siapa tahu ni dia tengah buat pembinaan apa? Di Kuala Lumpur. Bangunan apa? Shopping mall. Nama dia ni. Dapat dia. Sabar. Belum lagi. Kalau dia tahu, ini adalah pembinaan
Menara Merdeka 118. Tidak, tengok slide pertama. Oh, ya. Lagi? Oh, okey. Tajuk tu kecil, kontraktor ni yang besar. Terus. Saya confused. Boleh teruskan. Boleh teruskan. Okey, ini adalah pembinaan Menara Merdeka 118 yang bertempat di Kuala Lumpur. Kalau nak tahu info tentang Menara Merdeka 118, ia adalah menara kedua tertinggi di dunia. Yang menara pertama tertinggi di Asia. Okey, menara pertama tertinggi di dunia menara apa? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Yang kedua adalah Menara Merdeka 118. Dan yang ketiga, siapa tahu? Salah. Yang ketiga apa? Salah. Okey, kalau tak tahu, menara yang ketiga adalah menara di China, Menara Shanghai. Nak tahu ni menara setinggi 679 meter. Yang Burj Khalifa tu 800 meter lebih. Seterusnya kita tengok statistik kemalangan maut DOSH. Kalau yang tak tahu, DOSH ni bermaksud Development Occupational Safety and Health. Dia sebagai jabatan yang keluarkan kemalangan maut di Malaysia. Pada tahun 2022, dia mencatatkan 72 kes kematian dalam sektor pembinaan. Dia dalam sektor pembinaan sahaja, bukan untuk seluruh Malaysia. Untuk tahun 2023, peningkatan kepada 88 kes kecederaan maut di sektor pembinaan menjadikan sektor dengan kedudukan tertinggi bagi kes maut. Kalau kita tengok pada data ni, 2023 adalah kes yang paling tertinggi. Dan data untuk Januari hingga September 2024 sebanyak 71 kes maut dilaporkan. Okey. Untuk 2025 hingga kini masih lagi tiada data yang tepat daripada Jabatan DOSH. Tidak ada data yang tepat lagi. Okey, seterusnya. Okey, fokus utama kontraktor grade G7. Okey. Kalau kamu semua nak tahu apa maksud G7 ni, ialah kontraktor yang mengendalikan projek mega dengan nilai kontrak melebihi RM10 juta tanpa had. Saya jelaskan dengan lebih detail. Dia ada G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Untuk G1 ni, biasanya kontraktor yang nak buat rumah sahaja, rumah banglo, bukan rumah, renovation. Renovation kecil macam longkang, nak buat pagar ke kecil-kecil. Yang kedua, G2 adalah kontraktor yang nak buat banglo, rumah banglo. Dia punya kos tidak boleh melebihi RM500,000 dan dia punya modal ni duit dalam bank kontraktor tu. Duit dalam bank kontraktor tu kena ada RM25,000 paling kurang. Yang ketiga adalah G3. G3 ni biasa pembinaan untuk rumah-rumah kedai, rumah dok kedai yang panjang. Okey, untuk G4 biasanya kontraktor yang nak buat bangunan yang besar. Kalau tengok pada gambar tu, ini adalah gambar pembinaan asrama di Kuala Lumpur juga. Okey, yang G5 adalah biasa kontraktor yang nak buat stadium besar. Kalau tengok pada ni, siapa tahu ni stadium? Shah Alam. Betul, stadium Shah Alam. Yang ke G6 adalah kontraktor yang nak buat jambatan. Jambatan ni dia dah masuk ke projek mega, tapi yang paling besar sekali adalah G7. Dia punya kos tiada had dan modal kontraktor tu kena ada RM750,000 dalam bank. So kalau tengok tu, inilah gambar Menara Merdeka 118 yang telah siap. Okey, risiko tinggi memandangkan skala projek yang besar seperti hospital, stadium dan lebuh-raya. Risiko kemalangan adalah jauh lebih kritikal untuk projek G7. Ini adalah peralatan yang paling berisiko untuk projek-projek G7 ni, iaitu penggunaan perancang. Perancang tu scaffolding. Siapa tahu scaffolding? Betul, dia macam batang-batang besi. Kalau kita nak naik ke bangunan tu, sebelum siap kita kena susun ni sampai tinggi, baru kita boleh naik. Ni lah contoh dia,
Ni kes-kes di negara luar, kalau kita tengok. So, saya nak tanya, kenapa projek-projek G7 ni yang mempunyai modal yang besar, keselamatan yang canggih, tetapi masih mencatat kes yang membawa mak? Siapa tahu? Kelalaian. Prosedur. Ada lagi? Boleh? Okey. Jawapan tu betul. Tapi ada jawapan yang lebih spesifik. Jawapan yang lebih spesifik. Mengurangkan kos. Tu betul tak? Dia banyak betul lah. Tapi yang lebih spesifik biasanya dia lebih kontraktor ni dia membuat kecuaian dia. Kontraktor G7 ni biasanya kalau dia ada projek, dia bukan uruskan projek tu. Dia bagi kepada subkontraktor. Dia bagi kepada subkontraktor. Tapi subkontraktor yang dibagi ni level dia bukan G7, G3, G4 biasa. G2, G3, G4 biasa macam tu. Sebab dia nak margin keuntungan dia. Dia tak nak bayar mahal. Untuk subkontraktor G7 ni, dia kena bayar mahal. Jadi dia ambil kontraktor G3, G4, G5 tak? G3, G4 untuk dia punya kurangkan kos. Biasanya tu adalah kecuaian kontraktor. Okay, faham tak? Kita teruskan dengan jenis-jenis bahaya di tapak bina. Jenis bahaya di tapak bina ni ada 5. Okey, yang pertama adalah fizikal. Bahaya fizikal. Jatuh dari ketinggian scaffolding, bumbung, tingkat atas bangunan. Kejatuhan objek, bahan kimia, bahan binaan dari atas dan bintang mesin, kecederaan berat, backhoe, tolak dan kriminal. Okey, kalau kita tengok ni ada kes. Ni ada kes. Kes ni tak silap saya di Alor Gajah Melaka. Alor Gajah Melaka. Okey, dia punya pekerja itu first day dia. Tapi first day dia membawa maut. Dia bawa dia punya backhoe ni. Ni dia tolak ni. Dia bawa. Bom. Kiau. Dia punya tu tergelincir. Tayar dia terplay out. Dia punya tayar dia tergelincir, dia jatuh. Jentera tu menghempak dia. Memang okey. Ni waktu gila. Apa? Waktu Covid ke? Betul tu waktu Covid. Sebab tu dia pakai yang ni. Patutlah pernah nampak. Baru dah tanya ni. Baru dah Dia berlaku masa Covid. Sebab full PPE. Betul. Dia masa Covid 2019 tu lama dia tak bawa backhoe. Lepas Covid tu dia punya ni first time lah lepas Covid. Jadi okey. Seterusnya adalah kimia. Pendedahan habuk simen, asbestos atau pelarut. Semua tahu kan habuk simen ni bahaya. Banyak bahan kimia. Asbestos ni siapa tahu dia ada dalam apa? Dalam bahan apa? Ada kaku. Asbestos. Okey, Pak. Asbestos ni dia paling kita nampak dia ada dalam zinc kita. Tapi ni zinc rumah-rumah lama kan. Rumah lama biasa dia ada bahan kimia asbestos lagi. Asbestos ni dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia tahan panas, durability, jangka masa lama lah. Tapi kekurangan dia apabila dia buat untuk buat zinc ni mesti dia ada hujan panas kan? Hujan panas ni dia akan zinc ni akan keluarkan habuk. Habuk tu dah dipanggil habuk kimia asbestos. Habuk kimia asbestos. Yang habuk kimia asbestos tu dah bahaya kerana dia akan mengakibatkan kanser paru-paru. Kanser paru-paru. Itu adalah kekurangan dia.
Dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Jadi langkah dia, kita kena pakai penutup muka. Kalau nak mengendalikan benda ni. Okey, seterusnya. Elektrik. Pendawaian tidak selamat. Kabel terdedah. Sentuhan talian elektrik hidup semasa kerja basah atau hujan. Okey. Sini saya nak tekankan. Okey, negeri mana paling banjir terbesar di Malaysia? Ada ke rakyat-rakyat di sini? Ramai sangat. Kelantan dan Terengganu sama, semua naik. Mana ada? Terengganu pun tinggi Kelantan pun tinggi. Tapi tahun-tahun sebelum ni lah. Kalau sekarang ni saya tak ada lah. Surah. Yang bahayanya apabila banjir. Banjir biasa kalau tengok rakyat-rakyat tu, dia biasa main je banjir tu. Tapi dia tak fokuskan kepada keselamatan elektrik. Biasanya. Kalau tengok ada kes-kes mati kena jalan elektrik. Ini di Kuala Kangsar lah. Masa Covid. Ini masa Covid juga. Dia kena rencana dia kedai makan. Okey, ada juga cara selamat. Kita kan dah belajar tadi kan. Cara basuh tangan dengan betul kan. Lepas tu ada lap kan. Lap tangan. Lap tangan tu yang penting sebenarnya. Biasa lepas kita keluar daripada dapur, kita akan tutup suis kan. Itu yang penting. Kalau kita tak lap tangan tadi, kenalah renjatan elektrik. Kita kena lap tangan dengan betul. Seterusnya, persekitaran. Bunyi bising mesin, getaran cuaca panas dan tanah runtuh. Okey, tanah runtuh. Siapa tahu kes tanah runtuh terbesar di Malaysia? Island Tower. Betul. Island Tower. Island Tower adalah kes tanah runtuh terbesar di Malaysia. Okey, kita tengok. Ini Island Tower pada tahun 1993. Kalau kita tengok, ni kita semua tak lahir lagi. Pada tahun 1993 ni. Tak lahir lagi. Dia Island Tower ni dia duduk dia bertempat di Hulu Kelang. Hulu Kelang Selangor. So dia bertempat di tepi bukit. Okey. Tak silap saya, Island Tower ni ada 3 bangunan. Jadi satu ni runtuh. Belakang ni ada ni. Dua tu tak runtuh. Yang 2 tu lah orang buat paranormal. Ya. Dia bukan buat kat sini. Dia buat kat sana. Kat sini bahaya. Kalau tengok info pun biasa orang buat kerja apa syirik bagi khurafat lah situ. Patut kata bahan tu lah apa. Itu adalah kes Island Tower. Dia punya kes sebab masa tu hujan panas. Lepas tu tanah pun runtuh. Tanah runtuh kenalah satu bangunan ni menyebabkan 51 orang mati. Dan yang terakhir adalah ergonomi. Angkat beban berat secara manual. Postur badan yang tidak betul. Okey, saya akan tunjuk. Contoh mana besar sikit. Contohnya. Contoh ni beras Beras 10 kilo. Boleh tak buat? Boleh. Makanan. Saya akan tunjuk postur yang betul. Biasa kalau orang nak cepat, dia akan angkat macam ni kan? Ya. Betul. Tapi cara tu salah sebenarnya. Kita kena duduk dulu. Payah nak bangun tadi. Cara bangun. Biasa 10 kilo. Biasa saya angkat lah. Saya angkat 10 kilo biasa tak baru. Senang sikit. Jadi, angkat dulu. Gitu. Faham? Itu adalah postur badan yang betul. Jadi, apa akibat kalau kita angkat macam ni? Sakit pinggang. Cikgu, Syarul nak tanya. Mana betul cara nak tanya? Cikgu, kalau dedak lembu 50 kilo. Mana cara nak? Kalau saya angkat lah, saya tak angkat 2 orang. Saya tak angkat seorang, saya angkat 2 orang. 2 orang pun cara dia sama. Seorang sini, ni. Biasa saya angkat 2 orang. Kalau 50 kilo, kalau 10 kilo tu satu tangan dia.
akan mengakibatkan kalau kita angkat dengan cara yang salah tadi. Slidi adalah perkataan yang betul. Wow. Skoliosis betul? Skoliosis Betul juga? betul juga, tulang Betul belakang. juga? Tulang belakang, bengkok. Sebenarnya dia betul, tapi saya tengok kepada kajian skoliosis ni biasanya dia lebih kepada genetik lah. Genetik mak ayah. Skoliosis. Tapi dia ada juga memang ada faktor ni juga, tapi sikit lah. Jadi orang yang ada skoliosis ni jangankanlah badan berat ni, beban berat ni, sebab dia akan menyebabkan slippage. Okey. Okay, sebelum saya teruskan dengan analisis kes kemalangan, kita teruskan kepada soalan individu. Ada ni scan QR. Kita scan dapat duit. Scan soalan. Okey cik. Ya. Jap. Okey, betul. Okey, dah masuk. Jangan start lagi. Jangan start lagi. Kalau dah masuk. Start ni. Tekan start tu. Nama dia dah sekali. Oh, nama lah sekali. Dia start dulu. Baru. Lepas jawab tu isi nama. Oh. Jangan start lagi ya. Okey. Dah semua. Dah boleh start? Sabar ya, sabar. Nak start. Su, jawab Su. Sabar ya. Okey, ni 5 minit je saya bagi masa. Oh, lagu. Okey, ni lagu ni start. Awak boleh start. Sabar ya, ikhlas. My name's Ramisha Sajar. When I see an object that I know I want to use my art, I see the whole world around it. Okey. Satu minit. Jawab dah. Itu salah tu. Sikit bawah dia. Ada anak panah bawah tu kan? Sikit lah dekat. Dekat anak panah tu lah, dia laju sikit. Ya, dan ni berbentuk TNG ya. 5 orang saja akan dapat. Okey, 3 minit lagi.
kurang makan. Dia tak boleh salah. Dia makan dia kurang. Tiba aku wakil ke? Cara aku tidak. Sudah tahu mau Kristen ke? Ada apa tidak? Okay, 2 minit lagi. Boleh apa tak boleh? Kata likan. Asbas tu. Mana dia? Kita siap semua? Soalan baik. Cepat 1 minit lagi ni. Sabar cikgu. Cikgu. Dah siap tu tulis nama terus Tekan leaderboard tu tulis nama. Okey, 1 minit lagi. Okey, tinggal 10 saat lagi Okey, masa dah tamat. Jadi kita tengok kita punya leaderboard. Tengok siapa kan. Masa tamat nanti pak. Oh, ada 4 orang je. Oh iya. Siapa ya? Kelima tak ada. Tekan leaderboard. Tekan leaderboard tu tulis nama. Tak apa tak ada lah. Ada orang kelima. Dah ada. Okey. Tengok kawan boleh ke? Ha? Tengok kawan boleh ke? Boleh. Tak, tidak Okey, boleh. nombor 5 Danish. Cikgu refresh balik. Sabar ya. Okey, datang ke sini Ada boleh kita cikgu. Okey, sebab ada orang baru lintas. Nah, pakai tak ada. Okey, last sekali. Dah sekali refresh. Okey. Wah, Ain. Ai dapat. Ai Lima aku nanya oleh Ain. Siapa Ain? Oh, datang QR. Tapi saya tak ada TNC. Okey, tapi yang tu cuma last sekali lah. Last sekali datang. Punya harga dah lain. Dah ada Aku ada tidak pasal bukan pada hati tu. Orang pada Okey, so kita teruskan. Awak isap semua air. Okey, kita teruskan dengan analisis kemana kes kali kita akan belajar menganalisis punca akibat dan risiko untuk projek-projek di server. Okey, kes yang pertama adalah bahagian kering jatuh di Lebuh Raya Sungai Buloh ke Ulu Kelak pada tahun 2021. Okey, kes ni berpunca daripada bahan berlebihan, penyelenggaraan tidak berjadual, operator tidak bersedia dan akibatnya kering tumbang menimpa bangunan pekerja di bawah kematian profesional. Risiko disable kering menara digunakan secara insentif dalam proyek
projek bangunan tinggi lebih daripada 20 tingkat. Untuk kes ni dia sedang membuat lebuh raya Sungai Buloh ke Ulu Kelab. Jadi bila dia buat dia punya construction ni, tiba-tiba bahagian kren kat atas kali tu jatuh. Dia punya belalai yang tinggi tu, separuh dia jatuh menghempak 3 orang Chinese dalam kereta, menyebabkan maut. Ada juga cedera yang belakang, kereta belakang sana ada cedera parah. Jadi menyebabkan 3 orang maut. Okey, kes yang kedua adalah kondominium runtuh di Taman Desa KL. Okey, untuk kes ni, kondominium ni dia baru buat dalam 6 tingkat. Biasa tingkat ke-6 tu orang buat apa? Siapa tahu? Mall. Mall. Pagi. Tak ada. Penthouse. Penthouse tu. Kes ni kondo. Kolam. Biasa tingkat 6 Kolam. Kolam renang. Dia masih nak buat swimming pool ni. Berlakulah berpunca daripada acara homework tidak selamat campuran konkrit depan kerja konkrit sebelum masa, akibatnya pekerja tertimbus kecederaan parah dan kematian. Risiko disebut adalah kerja-kerja konkrit dijalankan pada ketinggian lebih 10 tingkat secara serentak. Okay, masa ni dia buat dia punya swimming pool, tapi dia punya masa tu dia tidak susun secara betul. Masa untuk konkrit tu keras, dia ada masa dia, proses dia. Tapi kontraktor ni dia kata, saya nak siap projek ni cepat lah. Okey, pekerja pun buat cepat, buat, jadilah begini. Okey, kes yang ketiga adalah scaffolding mengempak pekerja. Sepertinya saya bincangkan tadi, statistik untuk kemalangan penggunaan scaffolding ni adalah kes maut paling tinggi di Malaysia. So, lelaki warga Bangladesh cedera dia 4 dinding runtuh. So, pekerja ni dia kerja dia naik scaffolding tu, tetapi tiada alat keselamatan yang betul. So, scaffolding ni pun jatuh. Kalau nak tahu, scaffolding ni dia bukan pasang saja besi-besi dia tu, dia kena ada support dia. Support dia tu seperti pipe. Kita boleh support dia dengan pipe, so dia takkan bergegar. Dia berpunca daripada tiada harness keselamatan, scaffolding tidak selamat, pelajar pekerja tidak terlatih, akibat kematian atau hilang upaya kekal. Risikonya statistik DOSH 2021 kes maut dan Januari hingga September 2024 adalah disebabkan jatuh dari tempat tinggi. Kes yang keempat adalah renjatan elektrik voltan tinggi. Dia berpunca daripada sentuhan tidak sengaja oleh jentera berat seperti kren atau lori simen dengan talian elektrik hidup di atas pencawang semasa cuaca basah atau hujan. Dia mengakibatkan kecederaan serius akibat renjatan elektrik yang boleh membawa kepada kematian serta-merta, dan risiko disebut kesilapan jarak selamat sedikit sahaja boleh menyebabkan jentera menyentuh kabel elektrik voltan tinggi. Okey, kes yang terakhir adalah kebakaran dan letupan gas. Siapa tahu ni? Korea. Korea. Ya. Jepun. Dia tak boleh cakap dekat Malaysia je. Tahu kan? Tak pernah buat tulisan ni? Menara apa? Cuba zoom. KWSP. Betul. Menara KWSP. Menara KWSP di Kuala Lumpur terbakar pada tahun 2022. Okey, dia berpunca daripada kerja kipalan, kerja welding. Dia berpunca daripada kerja welding. Dalam masa yang sama ada bahan yang mudah terbakar dalam persekitaran. Jadi dia terbakar, mengakibatkan kematian dan kecederaan. Mengakibatkan kematian atau kecederaan melecur yang teruk kepada pekerja. Okay, risikonya adalah pertimbangan kerja yang tinggi. Dalam projek disable, kerja-kerja MLE seperti kipalan sering dijalankan serentak dengan kerja-kerja awam. Okey. Ada satu kes kebakaran yang besar juga di Malaysia. Siapa ingat? Dia berlaku pada hari raya tahun lepas. Petronas tu betul tak? Oh, dekat Beki Nampak atas Puterahan. tu. Dekat Puterahan. Bagus dia ni.
Dia dekat kan. Kalau awak kamu semua ingat, dia berlaku pada 2 Syawal tahun lepas. Kalau kita tengok berita kan, dia punya terbakar tu tinggi dia lebih daripada 500 meter. Tinggi terbakar. Efek dia banyaklah, persekitaran dia terjejas. Tapi kat situ orang kata tak ada penduduk kan. Dia cuma rumah-rumah yang tertinggal. Sebab situ orang semua balik kampung ke apa kan? Sebab situ memang tempat-tempat bahaya lah untuk penduduk. Banyak agak kes berlaku. Okey, semua faham tak? Faham dulu. Cikgu. Yang baru ni kes kat Sandakan tu macam mana tu? Yang satu kampung terbakar. Yang tu saya tak kaji lagi. Tapi saya tak tahu info tu. Saya tengok dekat track tak salah. Tapi tak tahu info, tapi banyak yang menjejaskan satu kampung apa dia panggil? Kampung bahagia. Kampung bahagia di Sandakan. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah. Kalau kita ada analisis punca, akibat dan risiko, mesti ada langkah-langkah. Kita panggil high rate. Okey, high rate ni apa? High rate ni adalah HI tu hazard identification. Kita pasti bahaya. Kita kena cari bahaya tu. Caranya adalah kita membuat perumahan yang tampak ataupun merujuk statistik. Sebagai contoh, krim menari yang tinggi, lubang lift yang terbuka atau kabel elektrik molten tinggi. Okey, seterusnya adalah risk assessment, penilaian risiko. Okey, dia akan menilai sejauh mana risiko itu berlaku di construction tersebut. Likelihood, severity. Okey, saya akan tunjuk contoh lah. Ini contoh dia. Contoh, kemalangan tu jatuh pada tempat tinggi. Banyak ada berlaku di construction tersebut. Banyak kita letak kat sini. Banyak berlaku. Okey. Kalau kemalangan ni dia jatuh dari tempat tinggi, dia mau atau tak? Kalau mau, dia letak ujung sekali. Jadi dia punya risk metrik dia, kemalangan yang jatuh dari tempat tinggi ni adalah 25. 25 ni adalah kawasan yang bahaya lah. Dia punya statistik dia bahaya, data dia. Untuk 25 sebab dia kesatuan ini merah. Merah bermaksud hard. Okey. Seterusnya adalah risk control. Okey, risk control ni ada 5: elimination, substitution, engineering control, administrative control dan TPE. Okey, kalau kita tengok, okey ni elimination dia buang sepenuhnya. Sebagai contoh, construction in situ dan precast. Kalau korang tak tahu, kalau kamu semua tak tahu, in situ ni dia buat contoh diikat bata dekat bangunan tu. Diikat di situ. Kalau precast ni dia ambil daripada kilang luar. Bahan tu dah siap. Jadi dia letak sahaja situ. Dia hanya buat kemasan je. Tapi kelemahan precast ni kosnya tinggi. Tapi masa dia cepat. Okey, yang kedua menggantikan bahan bahaya seperti cat larutnya adalah bahan bahaya. Yang ketiga mengasingkan bahaya daripada manusia, memasang pagar penghadang. Kalau kamu semua tengok contohnya di pembinaan Old Street di depan Galaxy, dekat traffic light tu, dia satu pembinaan untuk membuat Old Street. Kalau kamu semua tengok, dia pasang benda ni jaring, tapi dia pasang satu je. Tengok, satu kedua macam tu. Jadi tak selamatlah untuk pekerja. Yang ketiga, menukar cara orang bekerja. Kita meletakkan paparan dia SOP supaya pekerja itu mengikut SOP yang kedua. Yang langkah terakhir adalah memakai safety. Okey, itu saja daripada saya. Aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan ni yang kesetujuan masa, tapi boleh buat ke? Boleh tu. Boleh. Dia senang je. Saya bagi situasi awak ni. Awak susun punca, akibat, risiko, langkah tu je. Boleh? Boleh.
Sampai minggu depan boleh? Saya rasa ini saya buat berapa bulan lah. Tapi kerja sekolah minggu depan. Okey. Bagi kita kesulitan masa sikit, ada cikgu nak masuk nanti. Ini group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Nanti saya bagi dalam WhatsApp tu kan. Boleh. Saya bagi dalam WhatsApp tu. Okey. Untuk kesimpulan kita pada hari ini. Kerja kes kemalangan maut ni. Kalau mengikut statistik DOS adalah paling terbesar di projek G7. Projek G7. So, langkah-langkah sebagai uraian kita mestilah menjaga antara satu sama lain untuk mengekalkan keselamatan dan kesihatan antara kita. Betul. Okey. Semua faham kan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan kan? Ke semua menunggu hadiah. Tunggu hadiah. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya sudahi kelas kita pada hari ini dengan kelas Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Sekian dulu. Tak salah. Lupa buat salah. Tak pernah rugi. Mami.